Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, guys. Saya nak bercerita sedikit lah tentang konsep rezeki kita dalam dunia pekerjaan. Saya dah banyak kali bagi tahu perkara ni, kita dah bincangkan isu ni, tetapi seronok bila mendengar ramai rakan-rakan yang still bertanya tentang konsep rezeki di dalam pekerjaan kita lah. Obviously, apa yang kita nampak adalah dalam bentuk nilai duit. Kita dapat gaji, kita dapat kenaikan pangkat, kita dapat penjawatan lah, jawatan dengan gaji. Itu yang paling obvious sekali kita nampak. Itu yang kita nampak sebagai rezeki. Itu yang kita minta dan kita berdoa supaya kita ni dinaikkan gaji, dinaikkan pangkat, diberikan kedudukan yang lebih baik, semua and so on. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita juga harus ingat salah satu tahap rezeki di tempat kerja ni adalah apabila kita berada dalam keadaan yang sihat, kita berada dalam keadaan yang ceria apabila datang ke tempat kerja, kita diraikan oleh majikan kita diraikan oleh rakan-rakan sejawat kita di dalam pejabat kita. Dan yang paling seronok sekali apabila kita diberikan peluang untuk attend mana-mana training, mana-mana workshop. Orang lain tak dapat, kita je dapat. So bila ada dengar orang mengata, apalah dia sipolan-sipolan saja dapat, tak payah dengar sangat lah ya. Sebab itu rezeki kita kan. Kita dah selalu dengar ungkapan ni, rezeki dia. So itu rezeki kita. Kan itu seronoknya bila kita diberikan peluang untuk attend satu kursus tentang leadership, tentang motivation yang bersama dengan rakan-rakan di organisasi lain, di universiti lain. Kita rasa seronok kan. Itu kita nampak sebagai satu rezeki yang dia bukannya yang kita cari, tetapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sepatutnya bersyukur di dalam apa yang kita dapat tu lah. Kita jangan tak bersyukur pula. Kan kita cakap, aku nak benda lain, aku ni nakkan gaji, aku ni nakkan jawatan, bukannya nak pergi training apa-apa bagai. Tuan-tuan dan perempuan, inilah dia. Benda yang kita nampak dan benda yang kita tak nampak ni banyak berlaku di tempat kerja, banyak berlaku dalam kehidupan harian kita. So renung-renungkan, kadang-kadang apa yang kita minta tu Allah bagi yang lain, Allah bagi yang lebih baik untuk kita, insya-Allah. Assalamualaikum.